Kita dah nak masuk bulan puasa tak lama lagi tuan-tuan. Tapi kita persiapan kita untuk kita hadapi raya dan bulan puasa dan raya, maka Ustaz akan kongsikan satu amalan yang panggil rahsia kekayaan tersembunyi. Rahsia kekayaan yang tersembunyi maksudnya kekayaan itu tersembunyi, dan bila anda hanya orang yang tahu kunci itu saja tuan-tuan semua akan dapat membuka ada kekayaan tersebut. Jadi kekayaan amalan tersebut anda dapat apa? Tiba-tiba anda akan tersempat, anda akan dapat rezeki yang besar. Tiba-tiba orang bayar hutang, atau orang belanja anda gini satu bunyi kata akak nak kita nak raya akak ni, bunyi kata akak ni ada anak ramai, saya nak bagi duit akak gini beli raya, atau dia bagi baju raya macam kuih raya macam-macam lah, rezeki yang besar dan semua. Dan juga tuan-tuan semua mungkin anda akan dapat rezeki yang mendadak dengan amalan ni, anda akan dapat rezeki yang mendadak. Dan tiba-tiba ada juga tiba-tiba akan anda menemui wang mungkin seikat ke macam ni berlaku pada anda Ustaz di tak silap di KK di Kota Kinabalu. Dia berjalan kawan dia terjumpa duit RM100, RM50, RM20, RM10, RM5 dan RM1 tu beratus duit atas semen, yang mana orang lalu lalang pun tak pijak pun duit tu. Jadi dia nampak orang lain mungkin tak nampak, mungkin itulah rezeki lah di sini. Dia pun ambil atau akak buat apa, saya beli keperluan yang lebih ni, saya letak dalam masjid, saya letak dalam tabung masjid, saya beli keperluan, nak beli beras apa semua. Sebab kebetulan tuan-tuan duit dah tak ada. Ni tuan-tuan, kita datang tiba-tiba bantuan daripada Allah Ta'ala. Dan juga tiba-tiba mungkin anak anda dapat minta kerja, dapat kerja, minta interview dah 10 kali, 20 kali dah, interview tiba-tiba dapat kerja. Anda sendiri pun dapat kerja, dan kadang-kadang ada setengah orang dia jual kereta, jual ni tak laku, tiba-tiba laku kereta dia. Anda akan berlaku. Dan juga di samping itu juga tuan-tuan semua, tiba-tiba ada orang bagi modal pada untuk buat pelaburan misalnya. Akak tolonglah ambil duit saya boleh RM100 buat akak buat joget pisang, besarkan sikit joget pisang, dan untung saya nak 10% dia. Setiap bulan boleh tak? Boleh kan? Boleh. Ada orang bagi duit kepada kita. Dan juga tuan semua, tiba-tiba ada orang yang transfer duit kepada kita. Ada berlaku juga lah. Ustaz 2-3 hari ni ada orang transfer. Ada yang transfer RM15,000 tuan semua dalam bank. RM15,000, tapi tuan dia call, Ustaz tersalah transfer, Ustaz kena bagi balik lah. Itu pasal duit dia. Tapi nak beritahu, ada juga orang tersalah transfer ke akaun Ustaz. Jadi kalau dia tak telefon, Ustaz tak tahu duit siapa, tapi alhamdulillah dia dah beritahu. Tapi nak beritahu tuan-tuan, dengan amalan yang pendek ni, anda akan dapat pangkat, insya-Allah tuan-tuan, anda dapat pangkat juga, akan diperluaskan rezeki anda tuan-tuan. Apa lagi? Dia perluaskan rezeki anda, dan juga dapat kita mudah nak close deal, mudah nak jual produk apa, semua mudah dengan apa? Dengan rahsia kekayaan. Anda sebab tu Ustaz akan bagi pada anda satu kunci. Kunci dia pendek dah, tapi kunci ni kalau anda baca, ia akan membukakan kekayaan yang tersembunyi yang ada dalam perbadaran Allah SWT. InsyaAllah kalau anda inginkan, Ustaz akan kongsi kepada anda pada 31 bulan 1 jam 9 malam dalam rahsia kekayaan tersembunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.